EV SUV sekarang ni ada berlambak pilihan, termasuk BYD Sea Lion 7, Zeekr 7X dan of course Tesla Model Y. Tapi kalau tak nak semua yang tu, boleh consider ni, Xpeng G6 facelift terbaru di Malaysia. Hari ni saya akan huraikan 5 perkara yang saya suka, 5 perkara yang saya tak suka pasal kereta ni. Jom kita tengok. Yang saya tak suka, desain kereta ni memang seiras dengan Tesla Model Y. Dia punya bumbung yang berlengkung serta body dia yang sangat besar dan berbulat-bulat. So dia nampak memang kopi ori lah. Kereta ni juga ada light bar kat depan dan belakang, sama seperti Tesla Model Y Juniper. Tapi yang kelakarnya, kereta ni yang keluar dulu. Tapi saya memang suka pertukaran untuk facelift ni. Light bar yang selebar kereta ni sangat futuristik. Rim dia 20 inci, sangat bergaya. Dan dia tambah spoiler kat belakang, menjadikannya nampak lagi sporty. Lepas tu warna ni, Stella Purple. Aku rasa ada lelaki yang akan cakap terlalu feminin. Tapi pada pendapat saya, dia nampak lain daripada yang lain without being too showy. Ruang dalaman G6 ni pun dah up sikit. Dia dah jadi lebih moden dengan trim kayu. Dia ada ambient lighting kat dashboard dan pintu. Dan dia juga ada rear view camera. Skrin dia pun sangat besar. 15 inci untuk skrin sentuh kat tengah dan 10 inci untuk driver. Dan jorong aircon dia boleh adjust guna manual. Tak payah masuk kat skrin untuk adjust. Yang tak best, semua fungsi lain kena masuk skrin juga. Nak adjust cermin, kena masuk skrin. Nak pasang seat massage yang baru pun kena masuk skrin juga. Butang ni semua boleh guna untuk adjust aircon ataupun pasang ACC. Kalau ACC dah pasang, nak adjust suhu pun kena masuk skrin juga. Kereta ni kereta China, so of course dia ada banyak ruang. Legroom banyak, headroom pun banyak juga. Dan aku boleh recline kursi ni. Memang sangat selesa lah. Dan aku ada corong aircon kat belakang, USB-C port 2 dan aku juga ada cup holder 2 kat belakang ni. Boot pun besar juga, 571 liter. Tetapi frunk tak ada. Sorry. Semua variant dapat bumbung kaca ni, tetapi dia tak ada powered sunshade. Dan kalau parking kat luar, bila masuk balik, memang sangat panas kat dalam ni. Dia orang ada bagi sunshade tapi kena pasang sendiri. So lagi baik kalau korang pasang tint gelap. Dari segi mekanikal, kereta ni memang sangat cun lah. DC charging dia boleh sampai 451 kW. Boleh charge daripada 10 hingga 80% dalam masa 12 minit saja, babe. G6 ni pun sangat laju. Even base model pun boleh bercut daripada 0 hingga 100 km sejam dalam masa kurang daripada 7 saat saja. Model ni adalah AWD Performance. Dia ada 487 PS. Dia boleh sampai ke 100 km sejam dalam masa 4.1 saat saja. Range dia pun kira not bad jugalah. Base model boleh sampai 480 km. Long Range Pro 525 km. Dan AWD Performance 510 km. Dan disebabkan semua model guna bateri LFP, korang boleh guna range sepenuhnya tanpa was-was. Kita habiskan dengan perkara yang tak berapa baik sangat. Ride dia keras sikit, boleh rasa dia punya bolt dengan bump. Tapi disebabkan itu, handling dia kira boleh pakai lah. Tayar dia guna Michelin Pilot Sport EV. Grip dia banyak tetapi bunyi pun boleh tahan kuat lah. So, inilah Xpeng G6 facelift terbaru di Malaysia. Harganya start daripada RM160,000 untuk standard range, RM180,000 untuk long range pro dan RM190,000 untuk performance all-wheel drive. Apa kata korang? Best ke tak best? Tulis kat bawah.